Alhamdulillah juga dalam masyarakat kita, tanah suci itu sangat dekat dengan hati masyarakat. Mereka sangat bersemangat, bukan orang-orang tua saja, bahkan yang muda. Satu ketika dahulu tuan-tuan, kita boleh tahu yang banyak pergi haji yang dah berumur. Tapi Alhamdulillah pada hari ini sepertinya suasana itu dah berubah. Ramai yang pergi ke tanah suci daripada kalangan orang yang muda-muda. Dan bukan sekadar untuk haji, malah untuk umrah. Dan bukan pada sebarang musim, sebahagian memang pergi di bulan Ramadan. Antara sebab kenapa tuan-tuan? Kerana mereka merasakan bahawa suasana Ramadan di tanah suci lain. Tadi kita sebut tentang suasana Ramadan di negara kafir, tak sama dengan negara kita. Negara kita nampaklah suasana Ramadan tu, nak kata lagi istimewa, lagi indah dan cantik, lagi manis. Kalau suasana Ramadan di mana? Di tanah suci, di tanah Mekah, Madinah, lagi lain. Antara kelainan tu apa? Memang kedai-kedai siang Ramadan tu dia buka lambat. Kalau pagi tu memang kedai-kedai semua tutup. Nak kata, hey puasa, jangan sibuk-sibuk. Kalau kedai-kedai tu dibuka lewat malam. Itu suasana di sana. Dan masjid-masjid memang disebarakkan dengan salat tarawih di Masjid Haram, Masjid Nabi, memang penuhlah, sesesaknya seperti musim haji, sampai begitu sekali. Ini semua nikmat-nikmat yang wajib disyukuri.